Untuk voice over video kali ni, saya menggunakan setup wireless mic bersama dengan mic holder bajet ni. Kalau korang berminat dengan mic handle bajet ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Tanpa melengahkan masa, jom kita start vlog ni. Kalau korang berminat dengan mic handle bajet ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Let's go! Ace Vlog in. Aku makan sampai penuh perut weh. Fiu, kenyang. Dalam video kali ni, wife aku ajak ke K Jaya Barbecue di IOI City Mall Putrajaya. Yes, dekat sini ada pelbagai hidangan Korea. Annyeonghaseyo. Kami makan bertiga, aku, wife aku dan adik aku. Tak silap aku, kita orang pilih family barbecue set untuk 2 orang ke 3 orang makan. Korang boleh pilih 4 jenis daging daripada 8 pilihan yang ada. Nasi ada, ramen pun ada, telur pun ada, fries pun ada, side dish pun ada. Orang Korea panggil bachan. Yang ni korang boleh ambil sendiri dekat ruang yang disediakan. Jom kita masak-masak. Walaupun aku pilih ayam, tapi rasa daging dia lagi Aku try sikit je lah sebab tak boleh makan banyak sangat. Yang tahu je tahu. #YTJT. Yang aku ingat lebih kurang ada daging ayam, daging sol bulgogi, brisket beef, soya garlic rib eye. Itulah antara hidangan yang ada di K Jaya Barbecue kalau korang order family barbecue set untuk 2 hingga 3 orang makan. Banyak lagi makanan Korea yang korang boleh explore. Datanglah ke IOI City Mall Putrajaya. You dengar you dapat. Kita jumpa dalam next vlog. Assalamualaikum, gerak dulu. Ciao.